إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إلى المشاهدين والمستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini akan bersama kita dengan kitab kita dikatakan simpulan iman di atas mazhab salaf. Bagaimanakah kita akan dengar daripada ulama kita riwayat tentang masalah akidah kita. Yang mana telah kita dengar maridah tentang masalah dia bagikan tauhid ialah kepada 3 bahagian. Ataupun kita nak kecek mudah kata 3 rukun, tak apa juga. Kena cukuplah 3 ni. Pertama kali dia kecek mari dalam muka ni dia katanya tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah yang mana kita dah baca setiap hari alhamdulillahirabbil alamin tu. Segala puji bagi Allah ialah Allah Taala Tuhan bagi sekian alam ni. Maka tauhid ni kita nak menyatukan Tuhan kita lah seolah-olahnya. Kita ada ucap rabbil alamin tu. Di situlah balik ulama kita waktu baik satu ijtihad tak namanya tauhid ar-rububiyah. Bermula tauhid ar-rububiyah iaitu mengesahkan Allah Taala dengan segala perbuatannya. Kita wis satu. Mana Tuhan tu tu. Kita jadi Allah Taala tu tu segala perbuatannya. Mana perbuatan Allah Subhanahu wa taala ni tak ada qasi dengan fi'il. Dia buat makhluk dia alam semua ni tak ada qasi dengan fi'il. Itu dikata-kata Tuhan. Kita tahulah sebut kata Tuhan umum ataupun Tuhan binatang, Tuhan utuh. Tak ada lah mana kata dia seorang lah. Apatah lagi Allah Taala kata dia ni Tuhan bagi sekian alam. Tuhan bagi semua lain pada Allah Taala tu ialah Allah lah Tuhannya. Seperti menjadikan dan memberi rezeki, dan menghidupkan dan mematikan, dan menurunkan hujan, dan memelihara, dan memberi munafaat dan memberi mudarat. Nak ayat kata jelaslah apa yang kita dengar daripada tauhid kita ni mudah faham, mudah kita reti. Mudah kita faham, mudah terti, kita pergi dah. Jelaslah dan umpama yang dimakan itu. Tak kala kita tu menyatukan Allah Taala di segi memberi rezeki, di segi hidup, di segi mati, segi bui hujan. Dia katanya apabila kita tahu gitu, maka wajib atas tiap-tiap orang yang berakal lagi yang sampai umur. Jadi satu kewajipan lah bagi orang yang ada akal macam kita ni lah. Siapa umur 15 kita kata, kalau kira balik dengan umur, kalau balik dengan keluar air mani, tak belum pada tu. Kalau balik dengan mari bulan ni bagi kaum ibu kita mari tu, masuk dalam kata siapa umur tu lah. Memutuskan ia tu dia. Orang hak cukup umur balik saat itu di dalam hatinya. Ia kena jazah putuslah hati dia bahawa tiada ada yang menjadikan malaikat Allah Taala. Pakar hak ni hak dalam akidah kita lah. Hak duk menjadikan semua makhluk ni Allah. Dan tiada ada yang memberi rezeki malaikat Allah Taala. Ada beri rezeki itu Allah Taala lah. Mengikut usaha kita lah. Tuhan bagi pada kita saat itu mengikut usaha kita lah. Itu dia. Dan tiada ada yang menghidupkan malaikat Allah Taala. Dia kata ni jelas bagi kita. Itu dia. Dan tiada ada yang mematikan malaikat Allah Taala. Manusia dah mati, dah hidup ini ialah Allah Taala lah. Cuma sebab-sebab tu kita terserah lah. Kadang-kadang sebab tu dengan usaha dia makan benda mabuk.
kadang-kadang sebab tu dengan tidak ada usaha dia. Tu maka hak mati dengan tak ada usaha dia tu orang panggil tahwi pahala besar lah. Tapi kalau mati dengan usaha dia wak mudarat diri dia tu dia dapat dosa pula mana kita. Dan tiada ada yang menurunkan hujan melainkan Allah Taala. Sebab itulah apabila kemarau tu pakar minta hujan Tuhan tu kenapa? Kerana yang menurun hujan tu Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui utusan dia, malaikat-malaikat dia hendak carutkan hujan itu. Dan tiada yang memelihara akan sekalian makhluk melainkan Allah Taala. Tidak ada hendak jaga makhluk ni daripada binasa, daripada mudarat tu. Semua tu Allah Subhanahu Wa Taala yang katanya. Dan tiada ada yang beri mudarat melainkan Allah Taala, dan tiada ada yang beri manfaat melainkan Allah Taala. Sebab itulah kita tadi itu yakin benda ni, kita selalu berdoa minta kepada Allah Taala. Dan tiada ada yang mengampuni segala dosa melainkan Allah Taala. Orang berdosa tu pun hak ampun dosa ingat atas Allah Taala lah. Sebab tu orang taubat daripada dosa ni Tuhan kasih, kerana Tuhan tahu kata dia ni yakin kata bahawasanya orang hak ampun dosa ni Allah Taala yang mengampun dosa ni. Jadi Tuhan pun sangat-sangat terimalah kalau dia tu minta ampun dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan cukup syarat-syaratnya. Kerana ayat tu seorang hamba dia yakin kata tak ada dah Allah Taala lah boleh ampun dosanya. Dan tiada ada yang beri bekas melainkan Allah Taala. Beri bekas pada satu benda, nak kata satu benda tu boleh beri bekas dengan sendiri dengan tidak izin Allah Taala tu tak ada sama sekali. Dan qiyah olehmu kira-kiralah orang yang lain daripada segala yang tersebut. Tu dia. Mana hak lain daripada tersebut sana itu kira-kiralah. Dan qiyah olehmu barang yang lain daripada segala yang tersebut. Mana barang hak lain lagi itu kira-kiralah. Maksudnya ayat katanya tak ada lah. Allah Subhanahu Wa Taala lah satu saja sebagai tuan. Maka tiada beri bekas api pada menghanguskan. Ayat api itu bukanlah dia tu boleh menghangus dengan sendiri dak, bukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Taala buat sebab pada api itu boleh menghanguskan, boleh membakarkan, tapi dia tidak berasingan melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak izin juga tak jadilah sebagaimana katanya Nabi Ibrahim tadi itu, tak kalau pok penontar dia tahu dalam api sana itu, maka Tuhan pun Allah Ta'ala menjadi sebab pada api itu membakar menghangus. Tapi maka di situ Tuhan itu panggil api selalu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api sejuk olehmu, selamatlah atas Nabi Ibrahim tadi itu. Ayat kata orang panggil sebab musabak tabiat hewan api itu yang membakarkan. Maka di situlah Allah Ta'ala tu perintah sebagai mukjizatnya Nabi Ibrahim, perintah supaya api itu sejuk. Maka api itu sejuk. Ayat atau makhluk semua tu taat belaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak taat tu manusia ya tahu bebas itu. Ada hak taat, ada deraka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada syurga neraka. Tapi makhluk lain lagi tu, udara, angin, hujan, apa, Tuhan suruh tu buat saja dia. Ikut Tuhan suruh. Sebab tapi dia tak ada lah, tak ada syurga neraka dah dia, mana gitu. Dan tiada memberi bekas makanan pada mengenyangkan. Tu dia. Ayat kata bukanlah semata-mata makannya itu untuk boleh mengenyangkan, melainkan dengan izin Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala buat sebab pada makannya itu boleh kita kenyang. Tapi bukanlah dia tu berasingan. Makna kata Tuhan cabut boleh, tak saya kenyang boleh juga. Tu dia. Hak tak ada makan kenyang pada tu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat katanya ada hubunganlah dengan Tuhan menjadikan makannya itu sebab musabab boleh kenyangkan seseorang apabila dia makan. Tu. Tapi semua tu dengan izin Allah Ta'ala. Tu. Ayat katanya ada sebab, ada musabab, ada musabib. Jadi Allah Ta'ala buat sebab pada makanan itu boleh mengenyang, dan pada air itu boleh menghilangkan daga. Tuhan buat sebab di tabiat air sana itu. Jadi makna kata musabab tu setelah mana manusia minum, manusia makan, dia dapat natijah boleh kenyang. Al-musabbib yang buat sebab dia ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiada memberi bekas hantu dan pelesik. Masa dulu dia panggil hantu pelesik. Dia katanya
Ia tidak boleh bekah dengan sendiri dia. Dan tok keramat, kita panggil tok keramat di tempat kita dulu. Dan tok nenek pada mendatangkan penyakit dan lainnya. Nak royak kata dulu tu, mana dia mau sangat-sangat takutlah hatu, takut tok keramat, takut tok nenek. Sebab itulah duk puja, duk apa tu. Duk puja, duk jamu apa tu. Istilah mana duk mengaji mari kok. Mana kata benda tu tak ada bekah. Tapi dia kata tidak bekah dengan sendiri dia, melainkan Allah Taala izinlah. Maka barang siapa mengiktikad akan memberi bekah sesuatu yang lain daripada Allah Taala, maka tiada syak pada kufurnya. Kalau seorang itu katanya lain pada Allah Taala tu satu makhluk yang berasingan boleh berbekah dengan sendiri dia, maka waktu tu punahlah kufurlah agama dia. Nak ayat tu benda dapat memberi bekah tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kalau kita kata hatu ke dia boleh buat menyakiti pada orang manusia sana itu, tapi semua tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala sana itu apabila pagi petang nak pergi tempat satu-satu tempat yang kita agak kata benda tu ada setel ke apa, suruh minta berlindung dengan dia lah, mana gitu. Seperti mereka yang mengiktikadkan akan hatu lauk kuasa menggodokan orang yang bekerja di lauk, jika tiada dijamu akan dia dengan kebabala atau lainnya. Ayat termasuk dulu benar tu. Belum pada tuan guru kita Syekh Abdul Qadir Mandili ni banyak gitulah. Belum pada dia mengajar, belum ada kaya kita ni kita ada lagi lah. Tua-tua nenek kita dulu pia padi kita jamu pandai tu, awak pulut kuning ke apa, kita minta katanya ibu padi ke apa tak tahulah. Dia benar tu, kita budak-budak kesegi lah, tak cek kita dah ajak gitu, kita jamu benda tu. Mana minta kalau awak tawak gitu kok kata padi tak molek macam-macam lah. Tu auto hot timbul di darat. Hak sebelah laut pula ni masa dulu juga kalau tak jamu kubah, ada istilah kubah bala tak bala pun, maka dia panggil kata tak jadi wak jadi godo dia kerja di laut sana itu, kerana ada tuai dia jaga, dia kata hak tu masa dulu tak ada benda tu. Tu dan seperti mereka yang mengiktikadkan bahawasanya tok nenek dan hatu darat dan tok keramat kuasa mendatangkan penyakit. Kita pergi salah saja tu deh. Tok keramat, tok nenek tu boleh buat jadi sakit, buat jadi nak perut dan sebagainya. Pergi macam dulu tu berat benar lah. Tu dia. Pergi tu dihajar oleh tok nenek juga tu, buat pada tu. Jadi sebab ia mengaji, sebab kita ia karen lah, jadi habis benda-benda tu. Dulu kita banyak pergi gitulah. Tu dia. Kalau pegang manusia pada masa tu, kita ingat masa budak-budak itu kalau yang ambil purung buat putih tu tu mana tu talih tu satu nenek buat tu biar gembek ke nak perut lah makan macam-macam lah. Nak ayat kata tu buat jadi pegangi salah. Sedangkan masa Nabi tu utah Nabi pergi waktu apa curi pergi perang. Tu dia nak ayat kata benda tu manusia ada gitulah. Dan jika tiada diminta tabik dan minta maaf kepada mereka itu, atau tiada dijamukan mereka itu dengan nasi putih kuning dan putih dan memasang lilin, dia lah yang panggil lilin. Dan hendaklah akal ketahui bahawasanya hatu dan jin dan pelsi dan tok keramat dan tok nenek semuanya itu makhluk Allah Taala yang lemah seperti engkau juga. Kau ni pun lemah seperti kita juga. Makna katanya dia tidak boleh kita tu tak nak minta maaf dia, nak minta selamat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah katanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mungkin nak masuk bukit pergi tempat manusia tak ada rasa kata tak biasa ke, minta berlindung dengan Allah Taala. Masa dulu orang pada pasir sebetullah dia berjalan pergi sapi jah-jah dia buat khemah duk tu, minta berlindung dengan Tuhan. Tahu kata jenis jin manusia tu ada, jenis jin rasa mengarut, rasa setan dia ada serak. Tapi cara nak mintanya tak boleh minta pada mereka itu, yang minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat. Dia nak tidur daripada pasir tu. Dimakan kita sebab tu juga kita masuk bukit, masuk tempat tak biasa gitu, tempat rumah hutus dan sebagainya. Kita tahu kata jenis-jenis ada jenis jin manusia hak tak buat dah, makhluk jin. Takut buat menyakiti kita kok kita
Tu minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, mana gitu. Tu maknanya. Maka jangan akau takut akan sekalian yang tersebut, dan jangan akau harap akan melihara mereka kita akan dikau. Mu tak usah takutlah. Kata dia nak jaga mu duduk masuk bukit tu, mu duduk buat kemah situ. Dah. Dia tak dia haraplah situ. Tu dia. Mu nak harap. Kalau dah dia, dah hendaklah engkau simpankan akan takut engkau dan harap engkau pada Allah Taala. Tu. Dia kena duduk situ dah. Tu. Kita kena sipai nak menentukan harap kita takut pada Allah Taala. Sebab itulah kita minta berlindung dengan Allah daripada menyakiti mereka itu. Doa kita turun tangga tu, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Tu minta Tuhan mula, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Aku minta berlindung dengan Engkau ya Allah bahawa aku ni sesat ataupun dia buat sesat aku. Au azilla au uzalla, atau aku berlaku hina atau dia buat hina kat aku. Au azlima au uzlama, atau aku ni karuk ataupun dia buat karuk kat aku. Au ajhala au yujhala alayya, atau aku ni tubik pada rumah dia jadi bodoh ke, atau aku tak ada bodoh dia mau buat jadi aku di bodoh. Minta terhajar satu. Tu kita doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tu. Waktulah Allah Taala perintah kita kena sipai duduk situ. Dan jangan kau minta tolong akan hantu dan jin dan lainnya. Ada oleh hatullah tu, tak apa dah tu. Kita dengar ayat nasihat pada kita. Dan hendaklah ada minta tolong engkau akan Allah Taala juga. Situlah. Lalu itulah dia wari ayat Al-Quran. Ni dalil ayat kita, akidah kita ni mana setelah mana dia ayat dengan bahasa Melayu wari dalil pada Quran. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni. Artinya akan engkau jua wahai Allah kami ibadatkan, dan akan engkau jua kami minta tolong pada segala pekerjaan kami. Hadza ma alimtu wallahu alam. Nak ayat kata hak kita duk baca tiap-tiap hari, tiap-tiap malam ni. Ni nak ayat katanya pertama aku kata alhamdulillahirabbil alamin, ialah kita tu nyata kata Tuhan ada Tuhan bagi kita ni, Tuhan bagi sekian alam, bukan kita saja dak. Apabila Tuhan kok jatuhlah di ayat tu juga kita boleh mengaku kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah ya Allah kami beribadat, dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Nak ayat kata kita menentukan Tuhan tu buat kecek mari tu nak cerak kata tak boleh pergi ke lain dah. Sebab itulah dalam kaedah bahasa Arab dia guna kaedah dia, kalau kita mudah-mudah kata nak buduka lah kami beribadat akan dikau. Jadi mari fa'il maf'ul, tapi waktu tu tak orang panggil tak kemah. Tak jadi tentu sangat. Pada nasta'inuka kami minta akan dikau. Tapi guna gitu tu boleh jadi kita ibadat orang lain katik, Tuhan katik. Kita minta tolong pada orang lain katik, minta Tuhan katik. Boleh jadi kalau itu. Sebab itulah Allah Ta'ala menentukan iyyaka na'budu akan dikau kami beribadat. Yang mendahulukan maf'ul bih daripada fa'il tadi itu. Berhaknya maf'ul duk belakang. Tapi nak faedah kata nak menentu lagi pula tak boleh pergi ke lain dah. Dimakia juga kita minta tolong foto juga pekerjaan yang tidak dikuasai oleh manusia lah, minta rezeki, minta selamat dan sebagainya, minta berjaya pekerjaan kita. Tentu ayat tolong dari segi perbuatan yang manusia tidak kuasa lah. Nak minta tolong kerja masing-masing tu tak apalah, tu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong manusia boleh tolong kita tu, tak apalah tu pakat tolong menolong hak suruh. Jangan duk tolong duk tadi buat kejahatan. Tu maknanya. Itulah dia katanya. Dan tauhid ar-rububiyah ini mengaku dengan dia oleh orang-orang kafir pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas dah. Nak ayat kata hak kita dah mengaji ni kata mengaku kata Tuhan dunia ni, puak kafir dulu pun dia mengaku gitulah. Habis-habislah dia tak itu. Tawah pun dia tawah, gerbel pun dia gerbel, semaya pun dia semaya, tapi semaya baik dia tu lah. Kita menangis, kita teriak semaya dapat Kaabah tu. Kalau tawah dia macam-macam lah, telanya, tawah lek malam dan sebagainya. Tu dia. Fikiran dia tu dengan ibadat cara fikiran dia lah. Kalau buat tenor tu tawah malam-malam dia sebab telanya takut orang bergari.
Tu dia kata pakaian dia tak bersih. Pakaian tak bersih, kadang-kadang pakaian tu daripada harta haram dan sebagainya, maka dia cabut pakaian. Seolahnya laki-laki tak ada apa, tak ada malu lah, tawaf tengah hari pun ya kot tu. Adapun perempuan tu tawaf sebelah malam, pakat lanyai tawaf gitu dah. Tu nak ayat kata yakinlah dia tu tentang masalah kata Tuhan tu tuai bagi dia. Tapi tak cukuplah lah tu. Tetapi tiada masukkan ia akan mereka itu ke dalam agama Islam. Nak ayat kata caya qadatu tu dia panggil tak masuk dalam itu lagi lah, tak jadi Islam lagi lah. Yakni tiada jadi Islam. Qadatu tak jadi Islam lagi. Kerana cukup rukun ataupun cukup 3 bahagian tu baru jadi Islam. Kerana ingkar mereka itu akan tauhid al-uluhiyah yang akan datang. Dia pergi tosih. Kata nak menyatu di segi ibadat tu dia tak sih. Mana tu jadi kau tu la ilaha illallah, tidak ada ibadat dengan sebenar malaikat Allah, dia tak sih. Kalau la wujud illallah tu dia tak apa, tidak ada malaikat Allah, tak apa tu. La ma'buda illallah, dia tak sih, tidak ada yang disebut dengan sebenar malaikat Allah, dia tak ambuh dah tu. Tu maknanya. Bermula dalil atas mengaku mereka itu dengan tauhid ar-rububiyah. Dalil kata dia tu mengaku kata tauhid rububiyah tu ialah firman Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala sendiri ayat mana gitulah. Ayat saya katakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya wak sini kata surah Luqman ayat rakam 25. Artinya demi Allah, sungguhnya jika bertanya engkau akan musyrikin itu dengan perkataan engkau, siapa yang menjadikan akan segala langit dan bumi? Nascaya berkata mereka itu pada menjawab pertanyaan engkau itu menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Saya kata, ya aku kalau tanya dia yang aku itu. Lepas tu berlaku wakil ini sungguh belah tu lah. Tak kalau dia berlaku sama dia tanya kemari pun dia jawab seperti royak tu lah. Kerana hak royak tu jelas Tuhan tahu manusia belum pada nak berlaku lagi. Dalam hal tu puak dia duk kecek kemari tanya dia kata gitu jugalah. Dan permannya Allah Ta'ala kata lagi pula, perman bahasa kita Tuhan kata lah. Perman ni satu bahasa Farisi masa dulu lah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Isi tu lah artinya, dan demi Allah jika bertanya engkau akan kufar Mekah, kalau bertanya kafir Mekah tu jelas juga dengan perkataan engkau, siapa yang menjadikan segala langit dan bumi? Saya menjawab oleh mereka itu, menjadi akan dia oleh Tuhan yang menang, yang tiada dikalahkan lagi, yang sangat mengetahui. Jadi Tuhan lah, hak yang menang sekali, sangat mengetahui sekali. Dan firman Allah Ta'ala, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Ini surah Mukminun pula ayat rakam 84. Yang tiga ayat ni maksudnya samalah tentang masalah pengakuan daripada mereka itu. Artinya katakan olehmu hai Rasulullah, mu kata hai Rasulullah. Bagusnya tu kita tak ada sebut ya Muhammad dak lah, sebut ya Rasulullah. Bagi siapa bumi dan mereka yang ada di dalamnya, ada padanya pada bumi ni, bagi dia bumi ni, patut orang hidup pada bumi ni, pada dengan mana dalil lah dalam bumi ni. Tu ya. Jika mengetahui oleh kamu akan yang menjadikannya, kalau mu tahu hak dia yang menjadi dan yang ampunyanya, yang punya bumi. Selagi berkata mereka itu, lalu tu dia pun akan katalah dengan sepakat dianya bagi Allah Ta'ala, lillah, bagi Allah Ta'ala. Dan beberapa ayat Quran yang lain, banyak lagi lah Quran lain tu mari jelas ayat tentang masalah pengakuan ni. Tak ada syok lah di antara orang kafir dulu pula tu lah datang masalah kata tuai tu. Tapi itulah kau Yahudi pun tu juga ya aku kata ada Allah Ta'ala, sebab dia kata Uzair tu anak Allah, mana gitu. Kau Nasara pun ya aku juga tentang masalah ada Allah Ta'ala sebagai Tuhan tu. Cuma berarti Isa anak Allah, cuma jadi syirik je kata Tuhan tu ada anak.
Tu dia jadinya. Tu. Dan bermula ini tauhid. Tauhid rububiyah yang kita dengar tadi dia katanya. Tu. Sebenar ia tiada ada syak padanya. Tak ada benda jelas ngerti, tak ada terkeliru lah tentang masalah tuai bagi dunia tak itu. Bahkan segala hati manusia dijadikan akan dia atas mengaku dengan ini tauhid lebih daripada mengaku dengan yang lainnya daripada segala yang ada. Nak ayat kata jelaslah manusia ni dia kena mengaku tauhid ni kok. Jelaslah daripada benda lain lagi. Semua benda ada tu, jadi boleh jadi benda ada tu dia percaya tak percaya, tapi Allah Ta'ala ni ya hati manusia tu tak boleh jadi dah, dia kena ada yang menjadi. Seperti sebeda sekalian Rasul pada barang yang menceritakan akan dia tu dia akan sebeda sekalian Rasul ni oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu dalam Quran. Tuhan wayak sendiri juga tentang masalah Rasul-Rasul dulu pun jelaslah. Saya kata mana? Qalat rusuluhum afillahi syakun fatiris samawati wal ard. Ini pun maksud katanya artinya telah bersebeda sekalian rasul mereka itu. Semua rasul mari ni katanya tiada ada syak pada adanya Allah Taala Tuhan yang menjadikan segala langit dan bumi. Tu dia. Semua utusan rasul dulu pun mai royak kata tak ada pihak syak lah dari segi tuai langit bumi itu. Tu dia. Tu. Ya, dia sebut sini termasuk juga dia katanya dan Firaun yakin ia dengan ini tauhid dalam hatinya. Tu. Nah, ayat kata jelas juga Firaun pun dia yakin dalam hati dia tentang masalah tauhid ni. Tapi walaupun mulut tu tak mengaku. Tu di atas itu. Dan salahkan Firaun, lebih lagi Firaun tu yakin ia akan ini tauhid dalam hatinya. Sebagaimana Rasulullah royak, sebagaimana sebeda Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sendiri royak, tak kala dia berlaku dua tu, Firaun dengan Nabi Musa tu duduk bergadah dua tu, duduk dekat situ tu. Tapi dah tu Nabi Musa kata jelas pada dia melalui hak Tuhan wahyu lah, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Tu dia. Tu ayat katanya suratul Isra ayat 101 102 lebih kurang itulah. Artinya sungguhnya telah mengetahui engkau hai Firaun tiada menurung segala mukjizat ini atas aku malaikat Tuhan yang menjadikan segala langit dan bumi menunjukkan yang nyata atas kebenaranku, tetapi engkau hai Firaun ingkar akan dia. Ingkar mukjizat ni pada zahir ikar. Sebab apa? Kerana dengki dan kasih akan dunia. Dia ikar mulut tak percaya kerana dengki kasih dunia. Tu. Dan firman Allah Ta'ala Tuhan kata lagi, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Artinya dan ingkar dan mendustakan oleh Firaun dan kaumnya akan segala mukjizat Nabi Musa itu dengan lidah mereka itu, dan yakin akan dia oleh segala hati mereka itu. Dia yakin dalam hati dia. Apa boleh gitu? Kerana zalim dan takabur. Tak ada buku lain. Buku pasal ngaruk, pasal nak tenggak takabur gitu. Tak ada buku lain lah. Nak ayat tu ni jelas benar. Nak ayat tu yakinnya. Dia kata Firaun tak beramal, tak yakin tu. Tu tak betul tu. Kata Firaun yakin. Tak masalah tu. Tu. Nampak ya, wastaiqanatha anfusuhum, yakin jelas-jelas dalam hati dia kata Allah Taala menjadi Allah Taala tuai segala langit bumi ini, rezeki gapo semua dia yakin. Cuma tak teruk tu kerana solat itu yakin benar kan mukjizat Nabi Musa tu tukar cahaya tu berapa supaya kilat putih lagi pula tukar jadikan ular. Tu dia. Ada lagi pula mari air boh, panggil tufan. Tu dia aku pada Tuhan akhir-akhirnya buat dia tu tak sih dah nak tobat dah. Lepas pada tu pula apa ni hak Tuhan mari tu. Lepas tu mari pula apa dia panggil jarad, tufan wal jarad, mari pula belalai mari tanya makan tumbuh dia habis tak ada buat dia tu, makan dia belalai habis, makan ni dia.
Akhirnya dia taubat. Kok dia taubat dengan Tuhan juga pada masa tu. Bakal Tuhan pun akad. Tak apa kelik. Duduk lama deraka pula. Puak dia terhadap Nabi Musa. Mari pula apa tufan wal jarad. Lepas tu mari kumah mai jenis butu jenis menatai tu lah. Masuk dalam rumah, masuk dalam makanan, masuk tempat tidur, masuk tempat haparan. Hingga nak duduk tak boleh dia. Akhirnya dia mengaku dia tu ya anak tak saya dah, tak saya buat maksiat, tak saya deraka dah. Nak turut Nabi Musa dan sebagainya. Tu dia. Ada apa? Pakai apa akak azab dia pula. Lama-lama deraka pula. Dia ayat dia mari tu, hatta mai katak pula. Masuk le rumah dia, masuk rata nak tidur pun tak boleh, apa tak boleh. Tu. Ayat tu dia yakin benda tu bukan Nabi Musa dah buatlah tu, benda tu. Wadhafat apa tu ayat Quran sebut tu. Gapo lagi? Lepas tu pula wadam, mari darah. Ngaku tak situ mari tahakak nak tak. Deraka pula hatta mari darah pula. Darah. Air jadi darah, masak nasi jadi darah, minum air jadi darah habis. Tu dia. Akhirnya mengaku. Pakai lepas tu tahakak naik. Tahak pun lemah lembut sungguh. Bila dia mengaku taubat sana itu, akak naik. Akhir deraka pula lawan Nabi Musa. Hingga siapa nak bunuh Nabi Musa tu akhirnya mari tergelar dalam laut tu mati habis kuat dia. Tu nak ayat katanya sangat-sangat yakin dia. Cuma yang dia beriman dekat tu tak terima lah, nyawa dah halkung lah. Lagi kata mulut beriman pada hati dia percaya mana gitu. Tu maknanya. Tu hak berlaku di antara dia panggil hak masa di antara Firaun sendiri dengan Nabi Musa alaihissalam. Tu maknanya. Dan yang masyhur pada sisi ulama usuluddin mengisbatkan tauhid ini dengan dalil tamannu. Dia ni tuan kita lah Syekh Abdul Qadir kita ni ya atau hak masyhur lah, hak masyhur ni hak panggil hak tersebar pada ulama-ulama duk kira dari segi asal agama tu. Dia kata boleh kita nak meletakkan satu ni dengan dalil kita fikir secara tegah menegah. Benda tegah menegah ni dia panggil benda hak tak boleh jadilah. Kalau kita kecek kapung kata sutai kapung tu dua ketua tak boleh jadilah. Nak jadi kena sore yang ketua. Dalam bukit tu kalau ingat berimah dua ekor sama bekan tak boleh, dia kena benar ekor mana gitu. Dia tak boleh jadi. Dalil tamanuk yang kata apa dia yang hurai kita sini. Tegah menegah ni dengan makna benda tak boleh jadi telik ni. Dan iaitu bahawasanya jika ada bagi alam dua yang menjadi, kalau dunia ni lain pada Tuhan alam tu ada dua yang menjadi, maka pada ketika bersalahan keduanya, seperti berkehendak salah satu daripada keduanya menggerakkan satu jisim dan berkehendak yang satu lagi meninggalkannya. Jadi hurai betul ilmu falsafah kilah. Nak ayat tak ada berlaku dengan dalil tak apalah ni kita kata. Tu dia. Jadi nak ayat katanya jelaslah. Nak ayat tu tak boleh jadilah dua yang menjadi sana itu. Tu dia. Hal ni nak tubuh kita bergerak, hal ni nak tubuh kita diam, kita misal tadi kita, ya tak jadi benda tu. Atau berkehendak satu daripada keduanya menghidupkan akan seseorang dan berkehendak yang lain mematikannya. Kan seorang sana itu nak ayat katanya tu dia. Kalau dua Tuhan kau ni nak hidup, ni nak mati, tak jadi benda tu. Maka ada kalanya bahawa hasil kehendak keduanya. Boleh jadi kita tahu kehendak kedua boleh. Tu tak terima akal lah. Tuhan ni nak mati pun boleh, ni nak hidup pun boleh, tak boleh jadi benda tu. Hal ni nak bagi kita gerak, hal ni bagi kita diam, tu benda tak boleh jadi tu. Atau kehendak salah suatu daripada keduanya. Kalau benar seorang daripada dua tu, hak benar adalah Allahnya, begitulah maksudnya. Atau tiada hasil kehendak satu pada keduanya, tak boleh berlaku, tu lemah pula. Tu dua tu hai ke mana, lemah berlaku. Tu dia. Dan bermula yang pertama itu terteguh ia, artinya mustahil ia. Hak pertama tu terteguhlah benda tu tak boleh jadi sama sekali lah. Nak ayat tu apa ni, hasil kehendak kedua tu. Yang benda tak boleh jadi. Hak ni nak mati pun boleh buat, hak ni nak hidup boleh buat, atas orang tu lah. Tu dia. Benda satu. Nak hidup, nak bergerak, boleh juga hak nak bergerak, hak nak dia boleh juga. Tu benda tak terima pada akal yang kata.
Mustahil itu kerana bahawasanya melazim ia akan menghipungkan dua yang berlawan ni. Ia gerak dengan dia ni benda berlawan ni, tak jadilah. Ia kena ada mana-mana menghidupkan seseorang, mematikan seseorang pada masa tolak, ia tak jadi. Berlawan. Dan yang tiga pun mustahil juga, dengan makna katanya tak, orang panggil tak hasil mana-mana, tak boleh juga. Atas sini. Tu. Apa yang sini kerana melazimkan ia akan sunyi jisim daripada gerak dan dia. Tak ada hasil berlaku. Gerak pun tak, dia pun tak. Benda satu tubuh kita ni. Gerak pun tak, dia pun tak. Ia tak jadi. Dan dia itu tiada diterima akal. Benda tak boleh terima lah pada fikiran yang Allah Ta'ala bagi kita ni. Afala ta'qilun. So kita tu mikir terhadap kejadian Allah Ta'ala. Dan melazimkan juga ia akan lemuh tiap-tiap daripada keduanya. Mana dua tu tak kuasa berlaku. Tak boleh kandak berlaku. Tu bukan. Dan yang lemuh tiada ada ia Tuhan. Dia lemuh bukan Tuhan lah. Tu. Dan apabila hasil yang kedua tu, makna kata dapat kandak satu daripada kedua tu. Dia kata sini. Dan apabila hasil kandak salah satu pada keduanya, tiada yang lainnya, nasib adalah ia Tuhan yang kuasa. Hak tu Tuhan. Dan adalah yang lain itu lemuh, tiada patut ia bagi ketuhanan. Hak lemuh tu tak patut sama sekali dia Tuhan, bukan Tuhan lah. Berkata banyak daripada ulama bahawasanya dalil tamanna ini, banyak juga ulama kecek dengan dalil kira akal tegah-menegah ni, dia katanya dia fahamnya ialah makna firman Allah Ta'ala, isi daripada hak tak kecek tu juga. Walaupun kita kecek kira dari segi dapat kita reti dengan akal, tapi nak ayat kata mengikut nah jugalah. Bukan semata-mata akal depan dak lah. Akal ni kita urut nah. Hak tak kata mana? Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Ni surah Al-Anbiya ayat nombor 22. Artinya jika ada pada langit dan bumi Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala, gibuh fardu terkedi kalu, fardu terkedi dia anggaran, dia agak-agak kalu-kalu, kira-kira mari. Jika ada pada langit dan bumi itu Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala, makna dua makhluk yang terbesar, alam tinggi sebelah atas langit, alam bawah bumi, ada lain daripada Allah Ta'ala lagi. Nascaya ia binasa keduanya, maka akan timbul binasa lah, tak ada teratur lah. Orang panggil dunia di hari ni, nak oyak Tuhan ni nak buat gini, Tuhan ni nak buat gini, maka itu tidak boleh jadi sama sekali. Ni nak oyak katanya jelas lah daripada pengarah tua kita ialah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, mai royak pada kita supaya kita saat itu nyata yakin sangat kata tauhid ia pertama sekali, jelasnya daripada ijtihad ulama kita waktu ini pada ayat Quran, pada permulaan yang kita dah baca, alhamdulillah rabbil alamin, sebagai tuai bagi alam ni. Allah Ta'ala menjadikan makhluk tak ada kuasa dengan dia juga, Tuhan mati, Tuhan hidup, Tuhan berrezeki, dia Tuhan jaga noyak tu semua tu sebagai tuai sungguh lah. Dan juga dia pula iringi pula lepas pada tu juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ialah nak ayat tu cara apabila kita tahu dah kata tuai agak, maka jelaslah kita sana itu kita beribadat juga kepada Allah Ta'ala dan kita minta pertolongan pada tuai lah, mana gitu. Nak ayat kata dan Rabbil Alamin inilah tuai bagi alam ni diaku oleh semua lah manusia lah, sama ada orang Islam kafir tak ada syak lah. Tetapi masalahnya Allah Ta'ala ni adalah tuai yang menjadikan langit dan bumi. Dia kata dengan beberapa ayat Allah Ta'ala tu tak ada dia syak. Sebagaimana Rasul dulu pun, aku juga afillahi syakun, tak ada seorang habuk pun syak tentang masalah Allah Ta'ala ni yang menjadikan langit dan bumi. Fahad timbul kata Fir'aun tu eka tu adalah jelas dia katanya dia eka saat itu dengan lidah saja, sedangkan wastaiqanatha anfusuhum, dia yakin dalam hati dia. Cuma tak ada buku lainnya, buku zulman, kerana buku dia zalim, wasang ngaruk dan wasang uluan, jenis terkabur, nak besarkan diri. Tu maknanya. Berakhir sekalinya jelas juga ulama kita saat itu katanya bahawa dalil betul kita nak kira akal pun
kita boleh terima lah, kerana Allah Ta'ala juga bagi ayat Quran kata kalulah langit bumi ni mana ada dua Tuhan lah, ayat kata merusak lah. Kalau ni kita sangat yakin lah, hak kita sama kita foto juga. Kalau dua tua tak boleh kata balas semua lah. Kalau benatai di kampung kita, hak kita dah perak ayat apa foto juga. Kalau bapak dua ekor kok kita tak boleh jadi dah. Kelahi semua lah kalau tak benar mana-mana seorang. Itu yakin bagi kita bahawasanya Tuhan ialah satu saja. Itulah yang mana saat kita dapat terima tauhid rububiyah dengan sepenuh daripada cakapan dia pada ni. Saya pun tak syarah banyak lah, mengikut hoya-hoya tu kita boleh faham dah, dan usaha kita sana ini kita tanam oleh hati kita saja. Cukup sekarang ini dulu, salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan jazaa ala husni mutaba'atikum. Hadanallahu iyyakum ila siratim mustaqim. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salih.